Makcik jutawan yang berpenampilan comot dibuli oleh jurujual-jurujual di kedai emas. Makcik cuma pakai baju kurung dengan tudung yang biasa saja, tak menunjukkan yang dia itu kaya raya. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Terima kasih. Saya mendoakan semua yang melanggan channel saya semoga dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah Ta'ala. Maznah, seorang wanita berusia 55 tahun, telah menjadi nama besar dalam industri makanan di Malaysia. Dengan rangkaian restoran nasi lemak yang tersebar di seluruh negara, dia dikenal sebagai salah satu jutawan paling sukses dalam bidangnya. Namun, meskipun hartanya melimpah, penampilannya tidak mencerminkan kekayaannya. Maznah adalah contoh hidup bahawa penampilan bukanlah cerminan isi hati atau keadaan seseorang. Setiap hari, Maznah bangun pagi-pagi buta untuk mengawasi operasi restorannya. Dia memakai baju kurung biasa yang dibeli dari butik kecil. Tudungnya juga biasa saja, tanpa hiasan mahal atau warna mencolok. Di pergelangannya, tidak ada gelang emas yang berkilauan seperti yang sering dipamerkan oleh wanita kaya lainnya. Kasutnya pun sederhana, jenis yang sering dipakai oleh makcik-makcik di pasar malam. Keretanya hanya sebuah Toyota Vios lama yang sudah lebih dari 5 tahun menemaninya. Orang-orang yang tidak mengenal Maznah seringkali salah sangka tentang dirinya. Mereka mengira dia adalah seorang wanita biasa yang hidup sederhana, bahkan mungkin tidak memiliki banyak wang. Tidak ada yang tahu bahawa di balik penampilannya yang sangat biasa itu, tersembunyi seorang jutawan dengan bisnes yang berkembang pesat. Suatu hari, Maznah memutuskan untuk pergi ke sebuah kompleks beli belah ternama di pusat bandar. Dia ingin membeli gelang emas bertatah berlian untuk anak perempuannya, Aisyah, yang baru saja lulus cemerlang dalam peperiksaan SPM. Maznah begitu bangga dengan pencapaian anaknya dan ingin memberikan hadiah istimewa sebagai penghargaan atas usaha kerasnya. Pada hari Isnin pukul 3 petang, Maznah memasuki sebuah kedai emas jenama antarabangsa yang terletak di kompleks beli belah itu. Waktu itu, kedai itu kosong tanpa pelanggan. Hanya ada 2 orang jurujual lelaki dan seorang jurujual wanita yang semuanya berpakaian rapi dan profesional. Namun, ketika Maznah masuk, mereka hanya menjeling ke arahnya dengan pandangan yang datar. Jurujual wanita itu, dengan nada suara mendatar dan kurang mesra, bertanya, "Ada yang boleh saya tolong?" Maznah tersenyum tipis dan menjawab dengan nada tenang, "Saya ingin melihat gelang emas bertatah berlian. Anak perempuan saya baru lulus SPM dengan cemerlang, dan saya ingin memberikan hadiah untuknya." Alih-alih menunjukkan koleksi gelang bertatah berlian, jurujual wanita itu malah menunjukkan gelang emas yang paling murah tanpa hiasan berlian, yang berharga 6,000 Rm. Ketika Maznah bertanya tentang gelang bertatah berlian, jurujual wanita itu menyindir dengan nada sinis, "Gelang itu terlalu mahal untuk makcik." Tanpa berkata apa-apa lagi, jurujual wanita itu kemudian menunjukkan gelang emas yang lebih nipis dan murah, berharga 4,500 Rm. Jurujual lelaki yang sedari tadi memerhati percakapan mereka juga ikut campur. Sikap mereka yang sombong dan tidak mesra membuat Maznah merasa tidak dihargai. Selepas beberapa minit melihat-lihat gelang emas itu, Maznah berjalan ke rak yang bertentangan dan bertanya kepada salah seorang jurujual lelaki tentang gelang bertatah berlian. Namun, sikap jurujual lelaki itu sama saja dengan jurujual wanita tadi, acuh tak acuh, sombong dan tidak mesra. Maznah hanya melihat gelang-gelang itu sekejap tanpa berkata apa-apa. Dia tahu betul apa yang dipikirkan oleh jurujual-jurujual itu, bahawa dia tidak mampu membeli barang mahal seperti itu. Setelah 10 minit berada di kedai itu, Maznah memutuskan untuk meninggalkan kedai tanpa membeli apa-apa. Dia melihat muka-muka jurujual itu yang sudah muak melayaninya. Namun, tepat ketika dia berjalan keluar, sebuah suara yang kuat memanggil namanya dari dalam kedai. "Maznah!" seru suara itu dengan nada gembira. Maznah berhenti dan berpaling. Matanya langsung menangkap sosok Madam Ho, seorang wanita Cina berusia sebaya yang merupakan teman karibnya sejak zaman sekolah. Madam Ho adalah pemilik kedai emas itu. Tanpa ragu,
Maznah pun tersenyum lebar dan berlari ke arah Madam Ho. Mereka berpelukan erat kerana sudah lama tidak berjumpa. Madam Ho, yang ternyata sedang berada di bilik pejabatnya di dalam kedai, melihat semua insiden yang terjadi antara Maznah dan jurujual-jurujualnya melalui CCTV. Dia langsung marah besar dan memarahi mereka di depan Maznah. "Apa ini? Kenapa kamu semua bersikap begitu kepada pelanggan? Apa kamu tidak tahu siapa dia?" tegur Madam Ho dengan nada tajam. Jurujual-jurujual itu tampak malu dan buru-buru meminta maaf. Madam Ho kemudian berpaling kepada Maznah dan berkata, "Maafkan mereka, Maznah. Jangan sakit hati. Mereka tidak tahu siapa kamu." Madam Ho kemudian mengambil alih peranan sebagai jurujual dan melayani Maznah dengan sangat mesra. Dia membawa Maznah ke rak utama di kedai itu dan menunjukkan semua gelang emas bertatah berlian yang ada. Ada berbagai reka bentuk yang indah, mulai dari yang klasik hingga yang moden. Namun, Maznah masih belum yakin mana yang harus dipilih. Madam Ho kemudian mengajaknya duduk di pejabat kecilnya yang terletak di sudut kedai untuk minum kopi sambil berbual. Di pejabat kecil itu, Maznah dan Madam Ho bercerita panjang lebar tentang kehidupan mereka semasa zaman persekolahan. Mereka sama-sama mengenang masa-masa sulit dulu. "Kamu ingat tak, Maznah, aku selalu bawa bekal nasi goreng telur ke sekolah. Kadang-kadang cuma air suam dalam bekas plastik," kata Madam Ho sambil tersenyum. Maznah tertawa. "Aku pun sama. Kadang-kadang tak ada duit nak beli makan kat kantin. Terpaksa puas hati tengok orang makan." Mereka berdua sama-sama mengakui bahawa mereka bukan pelajar yang cemerlang semasa di sekolah. Keduanya hanya lulus SPM dengan grade 3. Namun, perjuangan hidup telah membentuk mereka menjadi wanita-wanita yang kuat dan berjaya. Maznah menceritakan bagaimana dia memulakan gerai nasi lemak tepi jalan. "Hari pertama, langsung tak ada pelanggan. Aku terpaksa sedekahkan semua nasi lemak ke masjid. Barulah hari kedua dan seterusnya, mula ada sedikit-sedikit pelanggan. Selepas berbulan-bulan, barulah ada pulangan." Madam Ho juga berkongsi ceritanya. "Aku kerja dengan kedai emas orang dulu selama 15 tahun. Setiap bulan, aku simpan sedikit demi sedikit. Barulah selepas cukup modal, aku buka kedai sendiri." Mereka berdua sama-sama setuju bahawa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Ia memerlukan kerja keras, kesabaran, nasib baik dan doa. Namun, meskipun sudah diperlihatkan banyak pilihan gelang emas bertatah berlian, Maznah masih belum memutuskan mana yang akan dibeli. Madam Ho tidak memaksa, tetapi dia berjanji akan memberikan harga terbaik jika Maznah memutuskan untuk membeli. Setelah berbincang panjang dengan Madam Ho, Maznah akhirnya membuat keputusan. Dia memilih gelang emas yang lebih sederhana untuk anaknya, Aisyah, yang baru saja lulus SPM. Menurutnya, tidak perlu membeli barang yang terlalu mahal kerana Aisyah masih muda dan belum sampai masanya untuk memiliki barang kemas yang bertatah berlian. Gelang emas biasa yang bernilai RM5,000 sudah cukup sebagai hadiah penghargaan atas pencapaian cemerlangnya. Madam Ho sangat bersetuju dengan pilihan itu. "Betul juga apa yang kamu katakan, Maznah. Anak awak masih muda, tak payah lagi nak beli barang yang terlalu mahal sekarang. Yang penting, ia simbol kasih sayang dari seorang ibu," kata Madam Ho dengan nada bijak. Namun, sebagai kawan karib yang telah mengenalinya sejak lama, Madam Ho mencadangkan Maznah untuk membeli gelang emas bertatah berlian untuk dirinya sendiri. "Maznah, kamu ni jutawan, tapi kamu jarang benar pakai barang kemas. Tak salah kalau kamu ada 1-2 barang untuk koleksi sendiri. Selain cantik, boleh jadi pelaburan juga nanti." Maznah tersenyum mendengar cadangan itu. Namun, dia menggiling halus. "Aku memang tak gemar sangat pakai gelang emas, Ho. Sebab aku selalu risau kalau tercedera masa bekerja di dapur atau semasa mengurus restoran. Lagipun, aku lebih suka simpan dalam bentuk jongkong emas. Lebih praktikal untuk pelaburan." Madam Ho mengangguk-ngangguk kepalanya tanda setuju. "Kalau begitu, bagaimana kalau awak ambil jongkong emas 100 gram?
Dengan harga sekarang, nilainya akan naik dalam beberapa tahun lagi. Awak boleh simpan untuk hari tua atau untuk warisan kepada anak-anakmu. Maznah terfikir sejenak. Cadangan itu masuk akal. Jongkong emas memang lebih mudah disimpan dan tidak memerlukan penjagaan khas seperti barang kemas. Akhirnya, Maznah pun setuju untuk membeli 3 jongkong emas 100 gram sebagai tambahan kepada koleksi pelaburannya. Baiklah, Ho. Aku ambil 1 gelang emas untuk Aisyah dan 3 jongkong emas untuk simpanan pribadi. Tapi aku harap kamu dapat bagi diskaun sikit, ya, kata Maznah dengan nada bergurau. Madam Ho tertawa. Tentu sahaja. Untuk kawan lama macam kamu, aku beri diskaun 10% untuk kesemuanya. Jangan risau. Mereka berdua kemudian melanjutkan proses pembelian. Madam Ho menyiapkan dokumen dan maklumat transaksi dengan cekap. Maznah merasa lega kerana urusan berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Jurujual yang tadinya bersikap sombong kini menjadi lebih mesra dan profesional, mungkin kerana mereka merasa malu dengan kelakuan mereka sebelum ini. Selepas selesai urusan pembelian, Maznah meninggalkan kedai emas dengan hati yang puas. Di tangannya, terdapat sebuah kotak kecil berisi gelang emas untuk Aisyah dan 3 jongkong emas yang dibungkus rapi. Dia merasa gembira kerana telah membuat keputusan yang bijak, tidak hanya untuk anaknya, tetapi juga untuk masa depannya sendiri. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Maznah tidak dapat menahan diri dari merenung tentang peristiwa di kedai emas tadi. Sikap jurujual itu pada awalnya membuatnya sedikit kecewa, tetapi dia juga memahami bahawa kadang-kadang manusia cenderung menilai orang lain berdasarkan penampilan luaran. Namun, insiden itu juga menjadi pengajaran baginya untuk tidak terlalu mementingkan pandangan orang lain. Aku tak pernah peduli apa orang fikir tentang aku, bisik Maznah dalam hati. Yang penting, aku hidup ikhlas dan berusaha keras. Harta bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dimanfaatkan dengan baik. Sampai di rumah, Maznah langsung menuju ke bilik tidurnya. Dia membuka kotak berisi gelang emas dan meletakkannya di atas meja rias. Gelang itu memang tidak terlalu mewah, tetapi ia cukup indah dan sesuai untuk Aisyah. Maznah membayangkan wajah gembira anaknya apabila menerima hadiah tersebut. Kemudian, dia menyimpan 3 jongkong emas itu di dalam peti besi di biliknya. Dia tersenyum kecil sambil berfikir, ini adalah pelaburan untuk masa depan. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti nilai emas ini akan naik berkali-kali ganda. Esoknya, Maznah memanggil Aisyah untuk duduk bersama di ruang tamu. Dia memberikan kotak kecil berisi gelang emas kepada anaknya. Aisyah, ini hadiah dariku untuk pencapaian cemerlangmu dalam SPM. Mama sangat bangga dengan usaha kerasmu. Aisyah terkejut dan gembira melihat gelang emas itu. Matanya bersinar-sinar. Terima kasih, Ma. Ini sangat cantik, katanya sambil memeluk Maznah erat-erat. Maznah tersenyum lembut. Ingatlah, Aisyah, ini bukan sekadar hadiah. Ia adalah simbol penghargaan atas kerja kerasmu. Teruskan usaha kamu, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Aisyah mengangguk dengan penuh semangat. Aku janji, Ma. Aku akan terus belajar dan berusaha supaya boleh membuat Mama bangga lagi. Melihat wajah ceria anaknya, Maznah merasa semua jerih payahnya selama ini tidak sia-sia. Dia tahu bahawa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau kemewahan, tetapi dari kasih sayang dan kebanggaan yang dapat dibahagikan bersama keluarga. Terima kasih kerana bersama saya hingga ke akhir cerita ini. Jika anda merasakan perubahan emosi dalam kisah ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Jika anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan tentu saja, langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang menyelami pengalaman manusia seharian. Hingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya.